Tak tahulah nak cerita, nak bagi tahu berbaloi ke tak berbaloi, puas hati ke tak puas hati ke, indah kabar daripada rupa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke my channel. Okay, pada video kali ni I nak share tentang trip I ke pulau perhentian untuk snorkeling. Okay, I ambil day trip. Okay, day trip ni satu kepala RM80 orang dewasa. Lepas tu kalau kanak-kanak RM50, kalau baby free. Baby ni 2 tahun ke bawah free. Okay, untuk pengetahuan korang kena ingat lah boat mana yang korang booking, boat tu yang korang naik, korang pergi waktu mula-mula datang, dan boat tu juga korang kena naik nanti nak balik lah habis trip korang. Korang kena ingat lah boat mana yang korang naik, sebab banyak sangat trip boat yang ada dekat situ. Okay, saya bertolak daripada Tanah Merah ke pulau perhentian ke dekat jeti dia tu, ambil masa dalam 1 jam 30 minit dengan kelajuan kereta 100 km per jam lah, macam tu. Jadi kami sampai dekat jeti tu, kami tunggu kami punya boat lah, boat yang kita dah booking kan. Lepas tu okay, bila dah naik boat dalam lebih kurang 30 minit juga, 30 minit 40 minit juga nak sampai daripada jeti darat ni ke jeti dekat pulau perhentian tu. Okay, sebenarnya kita orang blur. Setiap boat tu berhenti dekat pengkalan-pengkalan jeti-jeti yang ada dekat pulau tu, kita orang ingatkan kita orang kena turun. Lepas tu macam blur lah sebab budak-budak boat pun tak ada bagi tahu apa kan. Tapi kami stay je atas boat tu. Kiranya boat tu dia turunkan penumpang yang nak stay dekat resort situ. Kita orang ni day trip, jadi kita orang tak stay mana-mana resort. Kita orang ingatkan kita orang ni terus ke tempat snorkeling dan kita orang berkelah lah kat situ, berkemah lah kat situ kan. Okay, nak dijadikan cerita, dalam pukul 9 pagi kita orang naik boat, dalam pukul 9.40 kita orang sampai dekat pulau tu. Lepas tu dah dia berhenti dekat banyak jeti, dekat banyak pengkalan kan, sebab nak turunkan penumpang-penumpang lain kan. Orang bayangkan dalam 9.40 sehingga pukul 10.30 tu orang masih stay dekat boat. Lepas tu pukul 10.30 tu kita orang tunggu penumpang lain yang stay dekat resort tu. Dia orang nak naik boat dengan kita orang sebab dia orang nak pergi snorkeling juga. Yang menjadi masalahnya, bukan masalah lah, macam yelah nak buat macam mana kan. Dia nak jadikan ceritanya, daripada 10.30 kita orang tunggu penumpang yang nak naik boat tu, pukul 11 pagi baru dia orang datang. Setengah jam kita orang tunggu dekat situ. Kita orang kan, dia orang semua dah datang. Rupanya masih tunggu lagi ahli family dia orang, ahli keluarga dia orang yang masih belum datang. Lepas tu nak jadikan cerita, dah lah 30 minit tau kita orang tunggu beralung je atas boat tu, sampai kan my sister muntah-muntah sebab beralung kan, jadi kepala otak pun dah pening macam tu. Lepas tu dah pukul 11 dia orang pun datang seorang macam tu. Lepas tu nak tunggu pula dia orang punya nenek baru gemas dah. Tapi nak buat macam mana, baguslah dia orang bawa jalan-jalan semua kan. Tapi yelah macam bagi masalah dekat kita orang pula sebab bagi masa sangat-sangat tunggu. 11-15 minit macam tu kan, 11 setengah dah macam tu, saya ingat lupa. So kita orang pun bergerak lah, ingat pergi snorkeling terus. Rupanya budak-budak boat tu bawa kita orang pusing-pusing dulu. Lepas tu okay, dah sampai tengah laut, kita orang ingatkan dah boleh turun. Waktu tu saya tak turun, waktu tu penumpang lain turun. Baru je 2 minit kot, dah lah tak sampai tempat tu, macam makan masa juga. Lepas tu baru je turun 5 minit. Lepas tu budak-budak boat tu panggil penumpang lain tu naik. Macam pelik lah, kenapa? Ingatkan dah boleh main air semua kan. Lepas tu naik, lepas tu kita orang pergi pula tempat lain. Dah makan masa situ pula. Lepas tu saya tengok adik ipar saya turun, saya pun turun lah. Saya baru je turun, kepala baru je timbul dalam air, adik ipar saya cakap suruh naik, budak-budak boat suruh naik. Saya macam bela lah kejap, dah lah susah juga nak naik boat. Boat tu tinggi juga kan, tapi walaupun ada tangga, dia punya tangga tu macam tak menakutkan juga. Lepas tu naik lah, macam tak berbaloi kot, basah, baru je turun basah, lepas tu kena naik balik. Lepas tu nak dijadikan cerita, kita orang naik tu dah basah kan. Ingat nak pergi tempat yang lagi seronok lah. Okay, waktu tu dah pukul 12.30. Okay, ingatkan nak pergi tempat yang seronok lah, menyeronokkan lah. So kita orang pusing-pusing. Rupanya budak boat tu nak turunkan kita dekat jeti, dekat Long Beach ke apa. Dia nak suruh kita rehat dulu daripada pukul 12.30 sampai 2.30. Cakap akan sambung balik 2.30, nanti turun balik. Korang bayangkan lah, dah lah kita atas boat tu dah tunggu orang lama tau. Ingat boleh dapat main, semua kena turun. Lepas tu kena turunkan semua beg-beg yang berat semua. Pergilah naik kita orang dekat jeti, makan semua. Tunggulah kita orang dengan basah badan, dengan berlecun habis.
sampai 2.30. Okey, dah sambung cerita lah. Lepas pada pukul 2.30 tu, diorang datang. Diorang pun datang balik. Kita orang pun naik balik dengan angkut beg semua kan. Naiklah balik. Lepas tunggu pula keluarga family yang ramai tadi, yang ada orang gemas tadi. Tunggulah kita orang pula. Lepas tu dalam pukul 3 macam tu, kita orang pun bergerak lah. Kita orang pun tak tahulah hari tu kita orang macam mana. Dia orang bagi tahu, orang book bagi tahu checkpoint. Waktu kita booking tu dia orang bagi tahu. Tapi macam tak berbaloi kot. Kita bergerak, lepas tu dah berhenti 5 minit je duduk kat situ. Lepas tu naik balik. Macam tu. Okey, dah pukul 3 kan. Jadi kita orang pun bergerak dah. Tak silap kita orang pun terus pergi pesisir pantai. Okey, dia cakap dekat pesisir pantai tu dia bagi masa dekat kita orang lebih kurang 30 minit untuk kita water confident, untuk kita sesuaikan pakai jaket semua, terampung dalam air semua. Lepas daripada tu dia orang bagi kita dekat Google yang snorkeling tu punya kan. Dia orang bagi kita 30 minit untuk stay, untuk biasakan kita bernafas dengan mulut lah kan. Okay, yang tepi pantai tu best lah kan. Sebab yelah masa 30 minit kan puas hati lah boleh main kan. Lepas tu kita orang kena naik boat. Kita orang barulah pergi dekat tengah laut. Okay, dekat tengah laut tu dia bagi, rasanya dia bagi masa lebih kurang dalam 20 minit macam tu kot. Pergi lah kita orang turun kan, sebab nak jaga yang kanak-kanak lagi kan. Bergililah saya dekat dengan kakak saya dengan adik saya turun bergilir. Okay, waktu tu rasa macam okey lah, berbaloi lah, puas hati sebab kita boleh tengok keindahan-keindahan yang ada dekat dasar-dasar laut tu. Macam ikan pula, macam-macam warna, macam-macam colour ada dekat tu, dekat dalam laut tu kan. Lepas tu kita boleh tengok coral, memang sangat-sangat cantik. Okey, yang part tu lah yang saya rasa macam berpuas hati lah macam tu. Tapi yang tak puas hatinya tak lama lah, tak lama, sekejap je kita duduk tengah laut tu. Okey, jadi conclusionnya bagi saya, kalau korang nak pergi secara day trip, korang jangan pergi hari Jumaat. Sebab yelah hari Jumaat diorang akan ada break 2 jam kot. Macam makan masa, bagi masa je kat situ. Tahu tak, waktu break tu kita orang macam alah, tiba-tiba rasa macam tak happy dah, tak seronok dah. Sebab tiba-tiba kan kita tengah seronok dah atas boat nak bergerak, tiba-tiba kena stop. Lepas tu kena naik dengan pasang melencong macam tu. Dah lah tak ada tempat tahu kita orang nak duduk. Lepas tu tapi kita orang duduk dekat meja makan yang kedai punya. Lepas tu orang kedai macam membebel, macam marah, beletes sikit kan. Sebab kita pergi tumpah dekat dia. Dia ada je tempat mandi, tempat bersalin, kena bayar lah. Tapi korang rasa macam berbaloi ke? Dah kalau korang naik bersalin, lepas tu korang nak turun basahkan balik, korang pula malas kan macam tu. Jadi basah lah badan korang selama 2 jam. Jadi pendapat saya, kalau nak pergi jangan pergi hari Jumaat day trip. Tapi kalau korang stay sana, resort sana, korang stay sana, bermalam dekat sana, tak ada masalah pun hari-hari apa pun kan. Dan lepas pada tu kita orang pun dah dalam pukul 5 lebih macam tu, 5 lebih macam tu. Okey, dekat part ni paling rasa macam lepas daripada kita orang snorkeling dekat tengah laut, tengok batu korang yang besar-besar dan cantik-cantik, kita orang boleh bersalin dekat mana-mana perhentian, bertukar baju, mandi semua, bersihkan balik badan-badan semua. Kita orang akan macam tu. Rupanya tidak. Dia bawa kita ke satu pesisir pantai yang tempat orang dah beristirahat semua. Lepas tu kita hanya jirus badan kita, bilas badan kita dengan air yang ada dekat situ, air tawar yang ada dekat situ, dengan macam tu je, basuh dengan badan kita. Lepas tu saya ingatkan korang basuh lah, cuci-cuci terus. Okey, kalau korang day trip. Sebab korang naik boat, korang akan terus balik. Okey, balik dekat jeti asal, dekat jeti darat sana. Pertama kali tahu, walaupun orang kata dekat je, sejam 30 minit. Tapi yelah, sejam pun kita orang memang tak pernah pergi. Ini pertama kali pergi. Lepas tu kita orang pun belayar lah balik kita orang dengan basah melencong badan kita orang. Dalam 30 minit macam tu baliklah darat kita orang. Dan kita orang pun terpinga-pinga mencari tandas, sebab nak bilas badan, takkanlah nak balik dengan melekit macam tu kan. Okay, alhamdulillah dekat situ ada tandas awam. Dan kalau nak mandi bayar RM2 je. Okay, kalau korang day trip ke untuk berjimat cermat, pastikan korang bawa makanan, siap-siap makanan berat-berat, nasi ke apa ke. Sebab dekat situ bukan harga double tau, tapi harga triple. Okay, ada penambahan. Dah balik semua, dah sampai rumah semua, korang nanti akan sakit badan tau. Sebab kita kan melantong-lantong atas boat tu berjam-jam. Memang sakit tubuh, sakit belakang, sakit tulang belakang, lenguh tulang belakang, dan sakit tulang punggung. Sebab dia punya melantong memang berpuluh-puluh kali. Okay, itu saja yang saya nak berkongsi. Okay, mungkin boleh dijadikan pengalaman bagi saya. Jadi kalau nak pergi lain kali, insyaAllah dah macam okay. Sebab sebelum ni tak ada pengalaman, tak pernah pergi kan. Okay, ada story yang paling menyapah pun ada. Kita orang tanya salah seorang orang kenalan lah.
Sebab dia pernah pergi, kita orang tanyalah. Nanti dia punya perjalanan macam mana? Nak bertukar-tukar baju, nak salin-salin baju macam mana? Dia cakap simple je. Nanti orang book bagi tahu. Tak, orang book tak bagi tahu. Korang yang kena plan pandai, plan sendiri, okey? Walau bagaimanapun, terima kasih kerana menonton. Bye bye. Assalamualaikum.